Sula, lukis di dinding adalah nakal. Tak mengapa, Bing. Saya minta Sula tolong saya untuk lukis mural yang cantik seluruh dinding ni. Saya sedang lukis langit. Oh, melukis. Saya lukis pokok yang besar. Kamu nak membantu, Bing? Oh, ya. Saya nak bantu. Saya sedang buat mural saya di sini. Awak buat awak punya di sana. Nah, pakai ni. Jadi, kamu nak mula lukis apa dengan berus tu? Saya nak lukis pelangi. Apa kata saya lukis rumput bawah pokok tu, Sula? Okey, ya. Bawah situ. Ups, hati-hati. Cat kamu banyak sangat, Bing. Ia boleh menitis. Oh. Kuning-kuning atas kepala saya. Saya perlu naik lebih tinggi. Kamu nak berdiri atas apa-apa? Boleh saya berdiri atas bangku tu? Boleh. Ini dia, Bing. Sekarang kamu boleh capai langit. Dat. Hati-hati dengan berus tu. Bing. Cuba ni, supaya tak terlalu meleleh. Celup, lapnya. Itu dia, tak meleleh. Hei, si Arnab nakal. Bawa ke sini semula. Celup, Celup. lapnya. Oh, lapnya Bagus. sudah tak meleleh. Mural apa yang kita akan dapat? Pokok yang berpintal-pintal dan dengan semua warna-warna ni. Warna seterusnya, Bing. Merah. Jangan, Bing. Guna berus warna merah. Ini kan berus merah. Tengok, warna jingga. Sebab awak campurnya. Apa kata kamu guna berus merah tu? Baru warnanya tak bercampur. Ini berus merah. Jangan lupa, Bing. Celup, Celup, lapnya. lapnya. Lihat, tak meleleh. Bing. Pokok saya. Awak buatnya jadi kotor, Bing. Oh, maaf Sula. Jangan. Sekarang jadi lebih kotor. Mari kita tarik bangku kamu ke sini supaya kamu tidak kotorkan lukisan Sula. Sekarang hijau. Saya perlukan hijau untuk daun. Tapi saya perlukan hijau untuk pelangi saya. Bing, apa kata kamu beri Sula berus tu dan kamu guna yang ini? Celup, lapnya. Oh, ia masih meleleh. Dap. Hey. Dap. Bing, awak kotorkan pokok saya. Oh, Pelangi kamu menitis di merata tempat, Bing. Flo, pelangi saya jadi hujan. ya. Sudah jadi hodoh. Oh, Sula. Nampaknya pelangi Bing juga hujan atas kamu. Mari kita pergi bersihkan kamu, ya. Okey. Kenapa ia turun seperti hujan, Flo? Saya pun hairan. Oh, saya talapnya dulu. Ya. Saya buat pokok sulam meleleh. Meleleh. Dan berwarna-warni. Maaf, Sula. Saya tak sengaja buat pokok awak jadi meleleh. Ia sudah jadi tercampur dan hodoh. Dan berwarna-warni. Oh, tengok. Dari mana datangnya semua bunga-bunga cantik tu, ya? Mana? Saya tak nampak bunga. Oh, saya dah nampaknya. Lihat, Sula. Saya buat bunga. Oh, itu memang cantik. Oh, saya pun nak buat juga. Oh,
bunga pelangi. Dap. Selepas awak, Ama. Terima kasih, Flop. Bup, 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 bup. Bup. Oh, pokok awak dah cantik, Sula. Saya sangat suka. Dengan bunga pelangi yang cantik. Ya, kita jadikannya pokok pelangi. Ya sudah siap ke? Ya, sudah siap. Bagus untuk kamu, Bing Bani. Dan juga bagus untuk kamu, Sula. Hai, saya dan Sula melukis mural. Saya lukis pelangi yang sangat besar di langit. Dan saya buat dengan celup guna barus saya. Tapi saya lupa untuk lapnya. Jadi pelangi saya meleleh di atas pokok Sula. Dan itu buat dia rasa marah. Dan saya rasa teruk. Tapi bila kita tengok semula, tangan saya telah membuat bunga. Jadi kami buat lebih banyak bunga. Dan kami buatnya menjadi cantik. Melukis mural adalah gaya Bing. Bunga. Hello, Paget. Hai, Paget. Hello, Bing. Kenapa tergesa-gesa? Saya ada duit. Flop cakap saya boleh beli mainan baru. Oh. Saya boleh pilih yang mana saya suka. Betul, Flop? Betul. Duit kamu cukup untuk satu mainan. Jadi pastikan kamu pilih dengan betul. Oh. Oh. Ini salad. Saya suka yang ni. Cakap. Oh. Ini dia. Mungkin ia lebih sesuai di lantai, Bing. Oh. Oh. Jaga. Saya pilih mainan ni, Flop. Campur dengan mainan kamu di rumah. Oh, ya. Saya sudah ada mainan salad. Kamu nak tengok mainan yang lain? Ya. Lori. Sama seperti Pendo punya. Oh. Ya, sama. Oh, ia bunyi bip bip. Oh. Oh, dan ia bunyi Saya pilih yang ni, Flop. Okey. Nak saya bungkuskan untuk kamu, Bing? Ya, terima kasih. Oh, pesawat. Oh, ya, pesawat laut. Lihat, juruterbang keluar dan kipasnya berputar. Dan ia niau. Whoop. Saya pasti pilih yang ini, Flop. Pilihan baik, Bing. Iya, dan kamu sentiasa boleh bermain truk Pendo. Ya. Ya. Di sini? Oh. Oh, itu van berkemah, Bing. Oh. Sebuah van berkemah. Oh, ya. Dan lihat, jika kamu buka depan, pemandunya keluar. Oh. Tengok. Saya suka yang ni. Oh, saya sangat-sangat pasti pilih yang ni, Flop. Kamu pasti, Bing? Ya. Nak saya letak pesawat laut ni semula? Ya. Saya suka van camping ni, Flop. Ya. Biar saya bungkuskan. Sula. Hello, Bing. Hello semua. Hello, Emma. Hai. Wah. Sibuk betul di sini. Saya ada sedikit duit, Bing. Saya pun. Saya pilih mainan baru. Mari, Ama. Saya pun nak pilih mainan baru. Okey, Sula. Ini semua duit saya, Paget. Terima kasih. Dan ini bagi kamu, Bing. Terima kasih, Paget. Selamat tinggal, Bing. Bergembira. Baiklah. Boleh kita pergi bermain mainan baru saya, Flop? Baiklah. Jom pergi. Selamat tinggal. Selamat tinggal. Saya ada di luar, Sula. Okey. Kenapa, Bing?
Saya rasa saya nak pilih pesawat tadi. Oh. Kita boleh tanya Paget sama ada boleh tukar ataupun tidak, Bing. Ya, marilah. Oh, kamu lagi, Bing? Saya berubah fikiran saya lagi. Boleh tak, Paget? Sudah tentu. Oh, terima kasih, Paget. Mari, Flo. Flo, ia di mana? Mana pesawat laut tadi? Oh, saya tak tahu. Tadi ada di sini kan, Bing? Dah tiada. Mungkin Paget tahu ia di mana. Bing, tengok saya beli apa. Oh, tidak. Tapi itu pesawat laut saya. Bukan, Bing. Ini pesawat saya. Saya baru saja pilih. Tapi saya nak ubah fikiran saya. Saya nak pilih yang tu. Kamu pilih van berkemah tadi, Bing. Dan kamu suka yang itu. Oh, Ya. saya tak nampak van berkemah tu tadi. Oh, ia kuning dan merah jambu. Dan ada pemandu di dalamnya. Dan ia boleh buka. Tengok. Boleh saya bermain dengannya, Bing? Ya, nah. Okey, awak boleh bermain dengan ni. Oh, terima kasih, Sula. Nia. Hello, juru terbang. Saya lebih suka van berkemah ni, Bing. Saya lebih suka pesawat ni. Nampaknya kamu berdua perlu tukar mainan. Awak ambil van berkemah tu, Sula. Dan saya ambil pesawat laut. Dan kita boleh bermain bersama. Bagus untuk kamu, Bing Bani. Dan bagus untuk kamu juga, Sula. Saya nak beli mainan baru. Tapi saya hanya boleh pilih satu. Dan ada sangat banyak mainan, dah susah nak pilih. Saya pilih van berkemah, kemudian saya teringat pesawat laut. Dan sebaliknya, saya nak mainan tu. Tapi Sula dah pilih mainan tu. Dan saya sedih. Kemudian, kami bertukar. Dan saya dapat pesawat laut tu. Memilih mainan adalah gaya Bing. Dan saya masih suka van berkemah Sula. Charlie sudah sampai. Oh, Flop, Charlie sudah sampai. Betul ke? Oh, banyak permainan yang kamu rancangkan, Bing. Ya, ini dan ini dan kereta saya. Hello. Hai, Flop. Ini dia. Jumpa nanti. Selamat jalan. Hai, Charlie. Brum, brum, brum. Brum, brum, brum. Ayo, Charlie. Jom bermain dengan kereta saya. Ayo kita keluarkan Charlie dari kereta sorong dia, Bing. Okey. Tengok, Charlie. Kita bermain dengan kereta saya. Dan teka-teki haiwan saya juga. Kemudian, kita akan baca Hopi Tivush dan Salat yang Kesunyian. Ini dia, Charlie. Charlie. Itu bukan kereta, Charlie. Oops. Naik semula, Charlie. Ini tak sepatutnya ada di sini, betul tak? Ayo, Charlie. Kita bermain dengan kereta. Vroom. Oh, Charlie. Oh, rasanya Charlie mahu bermain dengan benda yang lain, Bing. Iya. Ayo, Charlie. Kita bermain dengan teka-teki haiwan saya. Yang ni dan yang ni. Saya buat yang susah. Dan awak perlu masukkan haiwan-haiwan tu di dalam lubang. Tengok. Ini lembu. Mu. Masukkan di sini. Tengok. Giliran awak pula, Charlie. Charlie. Charlie sedang tepuk, Bing. Awak perlu masukkan ke dalam lubang. Tengok. Kambing. Masukkan di sini. Saya boleh tunjukkan. Charlie, caranya bukan macam tu. Bukan perkara besar, Bing.
Biar saya ambilkan. Jom kita membaca. Ke mana ia pergi? Di situ rupanya. Herbitivus. Dan salad yang kesunyian. Jangan. Hati-hati, Bing. Jangan rampas, Charlie. Awak dengar saja. Saya ceritakan untuk awak. Tengok. Herbitivus baring di atas buaian. Jangan, Charlie. Herbitivus baring di atas buaian. Sedang tidur nyenyak. Kemudian, dia dengar tangisan. Buh. Tengok, Charlie. Itu Hoppity. Tengok. Rupanya salad yang sedang menangis. Dia rasa sangat kesepian. Charlie, kita masih belum habis baca buku lagi. Dapat pun. Ini dia. Oh. Ayuh, Charlie. Ke sini. Hati-hati, Bing. Charlie agak berat untuk kamu angkat. Dan saya rasa dia tak suka. Oh. Tapi, Flo, Charlie tak nak bermain. Saya sediakan pelbagai benda. Ya, betul. Dan dengan apa pun dia tak nak bermain. Charlie cuma seorang bayi, Bing. Tapi saya sediakan permainan terbaik untuk bermain dengan dia. Saya tahu. Saya pasti kita boleh cari sesuatu yang dia berminat, Bing. Kita tengok. Oh? Awak tengah buat apa, Flo? Saya sedang pura-pura menjadi Charlie. Kenapa? Sebab nak tahu permainan apa yang Charlie suka. Okey. Saya pun seorang bayi. Charlie. Dia nak ke mana? Jom kita ikut dia. Okey. Saya adalah bayi. Kita adalah bayi, Flo. Bayi. Charlie. Awak nak ke mana, Charlie? Oh. Dia nak ambil kuali. Betul, Bing. Oh. Ini dia, Charlie. Oh. Tengok, Charlie. Guna ni dan awak boleh ketuk. Ya. Oh. Dia suka. Betul. Oh, ayo, Charlie. Bagus untuk kamu, Bing Bunny. Dan bagus untuk kamu juga, Charlie. Ayo, Flo. Charlie. Saya sediakan mainan saya yang terbaik sebab Charlie datang untuk bermain. Saya sediakan teka-teki dan kereta-kereta saya dan buku Herbitivus dan salad kesunyian saya. Tapi Charlie tak mau bermain dengan apa pun. Jadi, saya dan Flo berpura-pura menjadi bayi. Charlie. Dan kami ikut Charlie. Dan kami jumpa apa yang dia hendak bermain. Periuk yang bising. Dan awak tahu, itu adalah permainan yang bagus. Bermain dengan Charlie adalah gaya Bing. Ayo, Charlie. Okey, waktu untuk bulatan. Waktu bulatan. Apa? Ya, ini sesuatu yang istimewa. Oh, itu pelangi. Ya, Bing. Semua warna di dalam pelangi. Okey, siapa sedia untuk jadi pengembara alam? Tak. Semua orang dapat giliran. Giliran siapa dulu, Flo? Oh, kita lihat dulu. Tak. Sula, giliran kamu. Kemudian giliran Koko, Pendo. Saya. Ya, dan selepas itu kamu, Bing. Oh, baiklah. Putar roda tu, Sula. Oh. Putarkan roda. Di mana ia akan berhenti? Oh. Kuning.
Sula, kamu pengembara alam pertama kita. Kamu kena tengok berhati-hati dan cari benda warna kuning. Kuning. Dandelion. Oh, itu bagus. Boleh saya petiknya? Ya, Sula. Dandelion boleh dipetik. Oh, dandelion. Saya pengembara alam. Ya, Pengembara betul. alam. Saya pula. Saya rasa saya dapat ungu. Bukan merah. Oh, merah. Awak perlu cari benda merah, Koko. Merah. Merah. Saya jumpa benda merah yang saya sangat-sangat suka. Itu apa, Koko? Oh, itu apa? Itu hijau. Bukan daun ni lah, Bing. Oh. Tada! Tengok, itu kumbang. Ya, kumbang. Kumbang adalah kegemaran saya. Jumpa Oh. lagi si Kumbang. Selamat tinggal. Selamat jalan. Oh, giliran saya. Aha. Jingga. Oh. Awak perlu cari benda warna jingga. Saya tahu mana benda warna jingga. Mari, Pendo. Okey. Awak cari bunga? Tak. Benda ni. Oh, jingga. Tengok apa saya dapat. Oh, batu rupanya. Syabas kamu, Pendo. Syabas, Pendo. Jadi siapa pengembara alam kita yang seterusnya? Saya. Oh. Ungu. 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 Saya yang nak Di ungu. sana. Oh, sana. Oh, dat. Hati-hati, Bing. Oh, Itu tisel. tisel. Pengembara perlu lihat dengan rapi. Lihat. Ia mempunyai duri besar. Betul. Tapi saya nak bawa tunjuk Amma. Apa kata bawa yang ini? Terima kasih, Flop. Amma. Ya. Saya jumpa unggu. Apa Bing jumpa? Saya pengembara alam. Itu apa? Itu bunga unggu. Ya. Dan ia ada duri. Nampak? Oh, dan ia warna ungu. Nasib baik kamu tak sentuhnya, Bing. Ya. Ya. Saya lagi. Oh, biru. Kita belum dapat biru lagi. Langit. Betul. Langit. Oh, syabas, Sula. Tolong ungu. Harap-harap dapat ungu. Merah. Merah. Merah lagi, Oh. Koko. Mudah. Oh. Dia ambil apa? Aha. Jumpa pun. Daun merah. Saya suka daun. Pendo. Oh, okey. Saya. Merah Oh. lagi. Oh. Merah. lagi. Jumpa merah. Pendek. Oh. Jauh lagi. Okey, satu putaran lagi, kemudian masa untuk teh. Saya pengembara alam terakhir. Merah. Merah. Oh, Merah tidak. Okey. Merah. Daun merah. Bing, kita dah ada banyak daun merah. Saya tak nampak benda lain warna merah. Jom kita tolong pengembara Pink cari benda warna Oh, merah. ya. Baiklah. Merah lagi. Oh, di mana agaknya? Merah. Awak di mana, merah? Oh, kita cari di sini, Sula. Oh, ya. Oh, bukan. Oh, tengok, Sula. Saya jumpa merah. Kawan-kawan. Bing jumpa merah. Bing, awak tak apa-apa. Oh, Bing. Apa jadi? Mari saya tengok. Dia cedera. Oh. Rasa sakit, Bing. Oh. Ya. Darah. Awak jumpa merah. Kesian, Bing. Ama, kami perlukan plaster. Sebentar. Saya nak ambil buah raspberry. Oh. Sebab ia merah. Saya tahu, Bing. Dan kamu tak nampak durinya. Awak tak tengok dengan betul-betul tak, Bing? Ya. Oh, tu pernah jadi masa saya kecil. Nakal buah raspberry. Kesian Pink. Dah. Terima kasih, Amma. Sekarang, jika saya tolak dahan ni, saya rasa kamu boleh ambil raspberry tu, Bing. Dan jangan sampai terkena duri. Sudah dapat, Flop. Bagus untuk kamu, Bing Bunny. Awak dapat benda Ya, raspberry. Saya pengembara alam yang bagus. dan saya. Betul. Kami jadi pengembara alam. Dan ia sangat menarik. Kami putarkan roda dan ia bunyi tut-tut-tut-tut. Merah.
lagi. Dan saya jumpa raspberry merah. Tapi dahannya tercucuk jari saya. Dan darah mengalir. Flop tolak dahan tu ke tepi sehingga saya dapat petik raspberry. Menjadi pengembara alam sangat seronok. Dan jika awak lihat dengan rapi, awak tak akan cedera. Mengembara alam adalah gaya Bing. Dan saya suka raspberry. Flop, boleh beri lobak saya sekarang? Ia hampir sedia, Bing. Sekarang boleh beri lobak saya? Yep. Ambil ni. Terima kasih, Flop. Nampak seperti lobak yang sangat rangup. Yang sangat rangup. Nak susu tak? Ya, mestilah nak. Lobak saya. Susu? Ya. Ada apa lagi? Pisang. Oh, pisang. Oh, pisang. Oh. Pisang ini terlalu masak. Ya, ia lembek. Ia memang lembek. Saya tak nak makan yang tu. Bing, apa kata kita minum pisang ini? Mengarutlah. Mana boleh minum pisang? Betul ke tak boleh minum pisang? Brenda! Brenda si pengisar. Pengisar makanan terkemuka. Pengisar makanan terkemuka. Masa untuk smoothie ke? Ya. Ayuh buat smoothie. Boleh saya tentukan kelajuan? Ya. Apa yang kita perlu buat adalah masukkan pisang ke dalam jug. Penuhkan jug dengan susu. Adunkannya dengan kelajuan rendah. Kemudian... Kelajuan tinggi! Betul. Bunyinya sangat lucu. Yum. Tambah susu? Yep. Alamak, tumpah pula. Cepat. Saya berjaya. Pisang. Ada. Susu. Ada. Boleh tekan kelajuan tinggi tak? Kelajuan rendah hancurkan ketulan. Jika berketul, kamu tahu apa akan jadi? Brenda akan... Okey. Bing sedia? Ya. Flop sedia? Yep. Wow. Mula. Badu bapa. Oh, pisang. Oh, pisang. Sekarang tekan kelajuan tinggi. Masih berketul. Perlu kelajuan rendah. Nanti Brenda akan... Saya rasa peninglah. Bing sedia? Ya. Flop sedia? Yep. Wow. Mula. Up. Oh, pisang. Cuba-dubi-dubam. Up. Oh, pisang. Ketulan dah hilang? Ya, tapi perlukan susu lagi. Susu lagi. Kemudian kelajuan tinggi. Mana lobak saya? Lobak. Baik, Bing. Kelajuan tinggi. Kelajuan tinggi. Bing sedia? Ya. Flop sedia? Yep. Wow. Mula. Mana lobak saya? Mana lobak saya?
Brenda ambil lobak kamu? Saya nak lobak saya. Oh, memang Brenda ambil lobak kamu. Keluarkan. Saya nak lobak saya. Saya rasa ia tak akan datang balik. Kenapa? Sebab pisang, susu dan lobak kamu sekarang dah bercampur aduk bersama. Lihat. Boleh tak kembalikannya? Tak boleh, Bing. Cuba lihat. Brenda buatkan kamu smoothie lobak yang enak. Cubalah, Bing. Sedap? Sedap. Baguslah tu, Bing Bunny. Hai, Flop buatkan saya lobak menari. Dan ia tut. Oh, pisang. Tapi pisang tu sangat lembek. Jadi kami masukkan pisang lembek tu dan susu ke dalam pengisar. Dan pengisar adunkan semua sekali. Tapi Brenda ambil lobak saya. Dan itu sangat nakal. Dan lobak saya tak nak keluar. Jadi kami buat smoothie lobak. Dan ia sangat-sangat sedap. Awak boleh adunkannya. Tapi awak tak boleh kembalikannya semula. Membuat air smoothie adalah gaya Bing. Saya suka smoothie! Flop, boleh bagi buku Hopi Tivush saya? Tolong. Saya rasa mandian terlalu basah untuk buku, Bing. Walaupun buku Hopi Tivush. Oh, tolong, Flop. Saya mau baca cerita. Okey. Buku tak suka mandian, jadi biar saya pegangkan untuk kamu. Hopi Tivush dan Penjaga Bulan. Yeay! Hopi Tivush! Hopi Tivush sedang tidur dalam buaian bila dia dengar... Tangisan! Dia dengar tangisan. Buhuhu. Hopi menguap. Hopi suka tidur. Siapa sedang menangis? Tanya Hopi Tivush. Siapa perlukan bantuan saya? Dia rasa bintang sedang menangis. Dia perlu terbang ke bintang. Ya, betul. Itu hampir terkena Hopi. Jadi, Hopi bangun dari buaian dan dia meregang dan jerit. Hopi Semakin banyak percikan dalam ni dan buku tak suka mandian, Bing. Ayuh keluar sebelum Hopi terbang ke bintang. Oh, itu bahagian kegemaran saya. Dia akan terbang. Dan dia... Bukankah Hopi perlukan mantel untuk terbang? Oh. Hopi Tivush. Okey, mari keringkan kamu. Kucuk. Dah pun selesai. Sekarang Hopi sudah sedia untuk terbang ke bintang. Kemudian apa jadi? Boleh saya pegang buku tu? Boleh? Saya sudah kering. Baik. Hopi terbang ke bintang. Tapi bintang tu sedang gembira. Aha. Jadi bintang tu tak menangis. Ayuh cari siapa yang menangis. Jom kita tengok apa yang jadi. Hopi masih boleh dengar bunyi buhu-hu tu. Flop. Dan dia sedar rupanya bulan yang menangis. Dia perlu terbang ke bulan. Bukankah Hopi perlu pakai sesuatu? Ya, dia perlu suit angkasa dia untuk terbang ke bulan. Telinga. Kemudian apa jadi? Hopi tak berjaya sampai ke bulan sebab dia tersangkut di awan yang berpetih. Kasihan Hopi. Tangan? Tangan apa, Flop? Dia terbang keluar seperti ini. Whoosh! Awan petir membuat mantel Hopi sangat basah. Dia tak boleh terbang ke bulan. Tengok, Flop.
Dia sangat basah. Tapi ketika Hoppity sedang jatuh di udara, angin hangat meniup Hoppity menjadi kering semula. Ya, angin pun... Kemudian apa jadi? Mana buku saya? Oh, Itu buku saya. tidak. Buku kamu dah basah. Air masuk ke dalam buku saya. Oh, buku memang tak suka mandian. Kita masih boleh baca tak? Malam ni tak boleh. Kenapa? Sebab ia sangat basah. Muka suratnya sudah melekat. Buku ini perlukan masa untuk kering. Tapi macam mana dengan cerita Hoppity saya? Kita masih boleh bercerita, Bing. Kita tak perlukan buku untuk itu. Mari, apa kata kita whoosh ke bilik tidur kamu dan ceritakan Hoppity kita di sana. Okey. Mari. Whoosh! Kamu ingat apa Hoppity buat di dalam kisah tu, Bing? Hoppity terbang ke bulan. Betul. Kemudian? Dia sedang mencari penjaga bulan dan penjaga bulan tu sedih. Jadi, kenapa penjaga bulan sedih? Sebab dia tak dapat tidur. Betul. Dan Hoppity nyanyikan lagu tidur untuk dia. Dan penjaga bulan tu terus dam, tertidur dengan nyenyak. Flop. Masalah selesai, kata Hoppity Bush. Dan dia terbang terus balik ke rumah. Dan dia masuk ke dalam buaian dia yang selesa dan sebut... Selamat malam. Itu kisah yang sangat bagus. Selamat malam, Bing. Saya nak baca buku Hoppity Bush dan penjaga bulan saya. Dan saya pakai suit angkasa supaya saya boleh whoosh. Macam Hoppity. Kemudian buku saya jadi... dalam tap mandi. Tapi buku tak suka mandi. Tapi tak mengapa. Sebab jika awak tahu cerita tu di dalam minda awak masih boleh ceritakannya. Walaupun buku itu dah basah. Ceritakan cerita sebelum tidur. Shh. Adalah gaya Bing. Selamat malam, Flop. Flop! Saya nampak satu. Saya nampak bunga api. Di mana? Boleh tunjuk pada saya, Bing? Di sana. Ia bukanlah bunga api yang besar. Oh, ya. Sebab itu ialah kapal terbang. Betul lah. Itu kapal terbang. Miau. Miau. Tiada bunga api lagi sekarang, Bing. Saya akan buat bunyi letupan roket yang sangat kuat. Whoosh! Sangat kuat. Janganlah takut, Flop. Oh. Boleh kita keluar, Flop? Ia mungkin terlalu kuat di luar, Bing. Sula dan Ama. Hello, Bing. Saya ni. Hai, Sula. Hello, Bing. Saya ni. Hello, Sula. Apa? Hello, Bing. Sula tak boleh dengar kamu. Tengok, Bing. Penutup telinga saya buat semuanya senyap. Semuanya kecuali Sula. Kenapa awak nak semuanya senyap, Sula? Apa? Kenapa awak nak semuanya senyap? Apa? Beritahu Bing, kenapa kamu pakai penutup telinga, Sula? Saya tak suka bunyi bunga api yang kuat, Bing. Penutup telinga saya buat semuanya senyap. Cubalah. Perlahan. Kuat. Perlahan. Kuat. Perlahan. Kuat.
ini. Itu saya punya, Bing. Bunga api! Oh, tengok, Bing. Itu mungkin letupan roket yang sangat kuat. Di mana? Di mana? Di sana. Tengok. Di atas pokok. Saya tak nampak. Saya tak nampak. Mari kita keluar, Flop. Jangan buka pintu itu, Bing. Awak akan biar bunyi bising masuk. Tapi saya nak tengok roket. Tak boleh, Bing. Ia menakutkan. Saya tak takut. Awak tak ada penutup telinga. Tidak. Ya. Tidak. Baiklah, pembuat bising semua. Saya nak penutup telinga sekarang. Mari kita keluar. Saya pula nak duduk di tempat yang senyap. Idea yang bagus, Sula. Saya temankan kamu. Baiklah, mari pergi. Wush. Itu agak kuat. Awak tak apa-apa, Bing? Ya. Wih, saya suka yang tu. Semuanya dah tamat ke, Flop? Mari kita tunggu, Bing. Mungkin masih ada lagi satu. Tengok! Bing! Bing! Awak tak apa-apa, Bing? Ada letupan yang kuat tadi. Bing perlu sedikit kesenyapan. Terlalu kuat. Kesian, Bing. Hentikan ia, Flop. Saya tak rasa saya boleh, Bing. Tapi mungkin kita boleh perlahankannya. Jangan risau, Bing. Semuanya senyap di sini. Arnab itu perlukan penutup telinga, Sula. Yang besar dah datang. Mari cuba yang ini. Telinga. Semuanya dah jadi senyap. Bing, berfungsi tak? Apa? Oh, ya. Rasanya penutup telinga itu berfungsi. Betul tu. Wow. Bing, tengok. Bing. Apa? Jangan takut, Bing. Pergilah, Bing. Itu satu roket yang besar. Tapi tak terlalu kuat. Baguslah macam tu, Bing Pani. Hai, saya nak tengok roket yang sangat kuat meletup. Bunyi piau. Sula pakai penutup telinga sebab dia takut bunyi letupan. Saya tak takut, jadi saya keluar. Kemudian, roket yang sangat kuat meletup. Bang! Dah bunyi terlalu kuat itu buat saya takut. Jadi, Flop buatkan sarung telinga istimewa. Awak tak boleh hentikan letupan, tapi awak boleh buatkan ia perlahan. Bunga api masih menjadi gaya Bing. Tapi cuma kalau ia perlahan. Saya sedang sembunyi. Datang cari saya. Oh, di mana Bing? Boo! Oh, Bing! Saya terkejut awak, Flop. Ya, memang betul. Sekali lagi.
Datang cari saya, Flop. Okey. Bing. Oh, di mana dia pergi? Semak ni banyak ketawa. Oh, kamu rupanya Bing. Saya buat awak terkejut lagi, Flop. Kamu memang pandai sembunyi. Dan awak memang pandai mencari, Flop. Oh. Oh, saya lapar. Jadi, ayuh kita pergi cari buah untuk salad buah-buahan. Ya, ayo kita pergi ke kedai pijit. Okey. Lazat. Niam. Jangan terlalu jauh, Bing. Pastikan saya nampak kamu. Mari, Flop. Okey, arnab hijau bermaksud jalan-jalan-jalan. Boleh kita beli apple dan buah pear dan buah oren Boleh. dan boleh kita beli sebiji nanas, Flop? Oh, boleh. Yeay. Hello, Pidget. Hello, Kami nak buat salad buah-buahan dengan apple dan buah pear dan buah oren dan sebiji buah nanas. Oh, Bing. Bunyinya sangat lazat. Hai, Flop. Hello, Paget. Ini dia, Bing. Banyak apple yang segar. Oh, yum. Saya sedang sembunyi. Datang cari saya. Oh, ke mana Bing pergi? Dia berada... Oh, tidak. Saya tak tahu. Oh ya, dia tiada di situ. Saya pasti saya dengar dia ada di sini. Bu, saya jumpa kamu. Awak buat saya terkejut, Flop. Betul. Sekarang, boleh tolong saya cari buah pear? Ya? Ia di sana. Terima kasih, Bing. Sekarang, apa lagi kita perlukan? Buah oren. Oh. Oops. Sini. Biar saya bantu awak. Terima kasih, Paget. Maaf, Pidget. Oh, Flop gembira bertemu awak. Tadi awak dari mana? Iya. Baguslah. Baik, apa lagi yang awak perlukan, Flop? Nampaknya kami perlukan sebiji nanas. Oh, ya. Saya pasti saya ada buah nanas di sini. Saya sedang sembunyi. Hello, Paget. Hai. Datang cari saya. Flop, saya masih sembunyi. Jumpa lagi. Selamat kasih. tinggal. Selamat jalan. Selamat tinggal. Bing. Buah nanas. Flop. Bing. 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 Bing, di mana kamu? Datang cari saya. datang, Bing. Flop. Bing. Flop. Itu pun kamu. Kamu tak apa-apa ke? Saya takut. Saya tak nampak awak. Saya pun tak nampak kamu juga. Saya sembunyi. Kemudian pintu itu tertutup. Oh. Dan saya tak dapat bukanya. Awak tak datang cari saya, Flop. Saya tak tahu kamu pergi sembunyi, Bing. Saya tak nak pergi sembunyi lagi. Saya tahu. Apa kata kita balik rumah untuk salad buah-buahan? Ya. Oh, kasihan, Bing. Mari. Hmm. Ini semuanya. Lihat, Bing. Apple, buah pear, buah oren. Oh, tapi kita belum dapatkan buah nanas. Saya pasti saya ada buah nanas di sini. Kamu ada nampaknya dalam bilik stor, Bing? Tak. Nak pergi dan lihat? Flop, boleh awak ikut saya? Boleh. Ya, di mana agaknya saya letak? Situ. Di atas sana. ya. Sebiji buah nanas. Ia juga sedang sembunyi. Ya.
Dan kita jumpanya. Bagus untuk kamu, Bing Bunny. Sebiji buah nanas. Betul. Saya pergi sembunyi dan Flop yang cari saya. Bu! Dan kami ke kedai pijat dan saya sembunyi semula. Tapi Flop tak cari saya. Kemudian pintu tertutup dan saya tak nampak Flop. Dan saya rasa takut. Jadi saya panggil, Flop! Flop! Kemudian Bing! mereka jumpa saya. Oh, dan kami rasa sangat gembira. Jika saya mahu Flop cari saya perlu beritahu dia. Saya pergi sembunyi dulu. Sembunyi adalah gaya Bing. Boom! Hello, Arlo. Arlo panas. Dia dah jumpa tempat untuk berteduh. Selesa di bawah sana. Flop, itu Jilly. Boleh kita pergi beli aiskrim, Flop? Boleh? Baiklah. Rasanya di mana dia? Itu pun dia. Jom kita pergi. Hello, Popsi. Cepat, Flop. Mari. Oh, tidak. Arnab merah. Tak lama lagi jadi arnab hijau. Cepat, arnab hijau. Kita perlu lintas. Kita nak aiskrim kita. Perisa apa yang kamu nak, Bing? Lobak yang sedap. Awak nak pilih apa, Flop? Saya rasa saya pilih kebab buah-buahan. Ya. Di kayu yang besar dengan sos coklat. Lazat. Betul. Ayo, mari lintas. Di mana dia? Mari kita dengar. Saya tak dengar pun. Di sana. Dia di sana, cepat. Okey. Mari. Mari beli aiskrim. Itu pun dia. Tidak. Tengok. Maaf, kami sedang cak jabatan ini. Jadi, kamu perlu ikut jalan di sana. Tapi kami nak beli aiskrim. Dan Jilly ada di sana. Dan dia nak pergi. Baiklah. Pergilah. Kamu boleh lalu. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih. Dia sudah pergi. Jangan risau, Bing. Bukan perkara besar. Kita boleh kejar. Okey, mari, Flop. Terima kasih. Semoga berjaya. Jilly, tunggu saya. Ini dia. Nikmatilah. Terima kasih. Jilly. Apa yang awak bising ni, Popsi? Itu rupanya dua pelanggan terakhir kita. Hello, Bing. Hello, Jilly. Hello, Jilly. Dan hello, Flop. Awak hampir terlepas. Hello, Popsi. Kami kejar awak. Masuk ke taman. Dah lalu jabatan. Kami lari dan lari. Jadi kamu pasti rasa sangat panas. Dan kamu di tempat yang betul untuk sesuatu yang sejuk. Apa yang kamu nak? Boleh beri saya aiskrim lobak dan bersama dengan sos coklat? Sudah tentu. Sebelum tu, beritahu saya sesuatu yang sangat penting. Kamu nak aiskrim dalam cawan atau kon? Kon yang ada telinga. Baiklah. Coklat. Ini dia, satu aiskrim lobak dengan sos coklat di dalam kon yang ada telinga. Terima kasih. Lazat. Sekarang awak pula, Flop. Satu kebab buah-buahan awak, Jilly. Dengan sos coklat di atas, Flop. Ya. Okey. Satu kebab buah-buahan dengan sos coklat sedang dibuat. Sudah siap. Cantik. Terima kasih, Jilly. Sama-sama. Okey, Popsi. Rasanya dah selesai.
Jumpa lagi. Baiklah. Terima kasih, Jilly. Selamat jalan. Selamat jalan, Selamat Popsy. tinggal, Bing. Selamat Selamat jalan. tinggal, Flop. Selamat jalan, Popsy. Oh, tidak. Oh, aiskrim saya. Oh, tidak. Boleh awak letak semula, Flop? Tak boleh, Bing. Oh. Sekarang ia sudah kotor di atas lantai. Oh. Lihat. Oh, maafkan saya. Jilly sudah pergi. Dan saya memang nak sangat aiskrim saya. Dan ia sangat lazat. Dan sekarang ia jijik. Mari. Nah, boleh kamu tolong pegang untuk saya, Bing? Ia sedang meleleh, Flop. Oh, jadi baik kamu jilat cepat. Saya tak ada aiskrim. Dan Jilly sudah pergi. Saya tiada apa-apa. Kamu masih ada kon tu. Dan nampaknya kamu ada kebab buah-buahan. Ini awak punya, Flop. Kamu nak kongsi dengan saya, Bing? Kamu suka bahagian apa? Saya suka buah pisang. Okey. Nah, sedikit buah pisang. Buah pisang. Oh, macam mana dengan tembikai? Sedap tak? Lazat. Terima kasih, Flop. Saya juga suka buah nanas. Nah, sudah tentu. Sekarang jadi kon buah-buahan. Lazat. Sedap. Saya nampak Jilly. Jadi kami berlari dan berlari. Dan kami sampai tepat pada masanya. Kemudian, aiskrim saya terjatuh dan jadi kotor di atas lantai. Dan saya rasa sedih. Saya tak dapat aiskrim. Sebaliknya, Flop buatkan kon buah-buahan untuk saya. Dan ia rasa lazat. Jatuhkan aiskrim kamu adalah gaya, Bing. Saya suka kon buah-buahan. Siapa sedia untuk permainan? Boleh kita main sorok-sorok, Amma? Yeay, boleh saya jadi pencari dulu? Main sorok-sorok. Okey, minta semua senyap ya. Ya, Sula. Cucu, saya perlu ke tandas. Tiada masalah. Jom pergi. Tak. Tak boleh main sebelum naik kereta api tandas. Saya tak perlu naik kereta api tandas, Amma. Awak pasti? Sangat-sangat pasti? Okey, tak mengapa, Bing. Ayo, Pando. Cepat naik kereta api tandas. Hentikan kereta api. Saya nak buang air. Cucu. Wih. Bing, betul kamu tak perlu buang air? Baiklah. Saya cuba tapi tiada apa pun keluar. Syabas kerana mencuba, Pando. Selesai. Sekarang, siapa sedia main sorok-sorok? Saya, Amma, saya. Saya nak jadi dulu. Boleh? Saya pun jadi juga. Tapi Koko yang minta dulu. Oh. Dia yang jadi dan kira sampai 10. Kemudian, saya cari awak semua. Tapi ingat, yang terakhir dijumpai akan jadi di pusingan seterusnya. Oh, okey. 1, 2, 3, 4. Saya di sini dulu, Pendo. 6. Saya pun. 7, 8, 9, 10. Sekarang baru saya perlu pergi buang air. Oh, Pendo. Henti bermain untuk kereta api tandas. Kamu pasti kamu tak perlu pergi, Bing? Tak, saya sedang main sorok-sorok. Dan saya akan jadi pencari. Amma, tengok. Saya jumpa seluar. Seseorang kehilangan seluarnya. Di mana kita letak barang yang hilang supaya dia dapat jumpanya? Di dalam bakul hilang dan jumpa. Jangan risau, wahai seluar. Seseorang akan jumpa awak. Saya dah selesai, Amma. Boleh saya sambung main? Okey, sedia, kekal. Mula! 1, 2. Bing,
Apa kata menyorok di sini? Dalam bakul hilang dan jumpa. Oh, pergilah. Saya di sini dulu, Panda. Saya yang sampai dulu. Saya ingat kita menyorok, bukan duduk atas kawan kamu. Mari menyorok di sini dengan saya, Pando. Oh, cucu. Bing, kamu perlu pergi ke tandas ke? Okey, jom pergi. Tak boleh. Kalau Koko nampak saya, nanti saya kalah. Bing, kalau kamu perlu pergi, kita boleh hentikan permainan. Kamu pasti kamu boleh tunggu? Ya, saya nak jadi pencari. 8. Baiklah, Bing. 9. 10. Dah bersedia, saya datang. Aha. Sola, jumpa awak. Sekarang, saya akan dapat awak. Koko akan dapat awak, Bing. Awak dengar tak? Bunyi tu datang dari sofa atau dari bakul? Dari bakul. Jumpa pun awak, Pendo. Tidak. Saya cakap dari bakul. Tinggal seorang untuk dicari. Di mana Arnab tu? Aha. Saya akan dapat awak, Bing. Jumpa pun. Saya jadi. Syabas, Bing. Kamu dapat tahan. Sekarang, jom pergi. Sekarang awak jadi. Jom main lagi. Bing perlu naik kereta api tandas dulu. Amma, Bing buang air atas lantai. Tak mengapa, Bing. Bukan perkara besar. Boleh saya tengok? Maaf, Amma. Saya cuba untuk tahan. Oh, awak cuba tahan tapi tak boleh. Tak mengapa, Bing. Angkat tangan jika kadang-kadang awak tak dapat tahan. Oh, saya! Walaupun saya lebih tua. Betul. Dan, Bing, lain kali apa awak perlu buat jika awak hendak buang air? Cucu. Kita... Hentikan permainan untuk naik kereta api tandas. Bagus untuk kamu, Bing Bani. Sekarang, di mana pakaian kering untuk kamu? Saya tahu. Cari di dalam bakul hilang dan jumpa. Bing, tengok. Seluar. Terima kasih, Sula. Seluar. Baguslah. Seluar yang kering. Seluar. Hebat, Pendo. Oh, seluar. Saya jadi. Betul. Hai. Tadi saya menyorok. Jadi saya tak naik kereta api tanda seperti yang lain. Dan Koko jumpa saya yang terakhir. Jadi saya jadi pencari. Kemudian saya buang air dalam pakaian saya. Dan itu tak berapa seronok. Tapi tak mengapa. Sebab Amma bersihkannya. Dan Sula jumpa seluar yang kering. Awak perlu buang air sebelum bermain. Atau berhenti dan pergi buang air. Naik kereta api tandas adalah gaya Bing. Cucu! Sekarang, sandwich lobak untuk Bing. Flop, dah waktu makan tengah hari. Saya buat sandwich lobak untuk kamu. Sandwich lobak. Hari yang sangat indah. Kita boleh bawa sandwich lobak kamu ke taman dan berkelah jika kamu mahu. Yeay, jom kita berkelah. Hop! Mari masukkan sandwich ke dalam bekas berkelah kita. Yeay! Boleh saya guna bekas Happy Bush saya? Boleh. Oh. Okey, saya masukkan sandwich lobak kamu dalam tu. Ya. Dan saya masukkan sandwich tomato saya dalam ini. Baiklah, sekarang kita perlukan sesuatu untuk bawa bekalan kita ke taman. Oh, Willy! Betul. Ayo kita ambil Willy. Hello, Willy. Dan ini pula tika berkelah. Boleh saya masukkan ke dalam Willy? Baiklah, ambil ini, Bing. Terima kasih, Flop.
Tika, kamu masuk ke dalam Willy, ya? Okey. Sedia? Jom pergi. Ya. Wehey! Tunggu sebentar. Bing, saya pasti kita terlupa sesuatu. Sandwich kita. Sudah tentu. Sandwich kita. Ayuh kita ambil sandwich kita. Masih ada di dalam, Flop. Betul. Kamu masuk ke dalam Willy, ya, sandwich? Yum, yum, yum. Okey, sekarang kita bawa Tika berkelah. Ya. Dan sandwich yang sangat sedap. Ya. Jadi jom pergi. Tunggu sebentar. Bing, saya pasti kita terlupa sesuatu lagi. Minuman. Kita terlupa minuman. Minuman. Macam mana kita terlupa minuman? Oh. Boleh saya minum jus lobak? Oh, ada jus lobak untuk kamu dan susu untuk saya. Boleh saya masukkan ke dalam Willy? Boleh. Minuman masuk ke dalam Willy, ya? Nyam, nyam, nyam. Okey, sekarang kita bawa Tika berkelah, Ya. sandwich kita dan minuman. Ya, jom pergi. Tunggu sebentar, Flop. Apa? Kita terlupa sesuatu? Biskut. Kita terlupa biskut. Okey, Bing. Biskut apa yang kamu nak bawa? Milk oat atau lobak? Ya. Biskut masuk ke dalam Willy, ya? Yum, yum, yum. Betul. Jadi, sekarang kita bawa Tika, Ya. sandwich kita, Ya. minuman Ya. Oh, dan biskut. dan biskut. Ya, jadi jom pergi. Tunggu sebentar, Flop. Kita terlupa seluar. Betul. Kamu takkan tahu bila kamu perlukan seluar yang bersih. Seluar masuk ke dalam Willy, ya? Yum, yum, yum. Okey. Sekarang kita bawa satu Tika, Ya. sandwich, Ya? minuman, Ya? biskut, Ya. seluar. Ya. Baguslah. Itu saja kita perlukan. Sudah sedia? Ya. Okey. Ayo kita berkelah. Oh, Oh, sudah hujan. memang hujan. Apa yang kita akan buat sekarang? Oh, apa kata bawa payung? Walaupun dengan payung besar, berkelah dalam hujan seronok ke? Kita boleh berteduh bawah pokok. Bing, ia sudah terlalu basah kuyup untuk berkelah. Oh, Flop. Kita sudah sediakan semua benda. Saya tahu, Bing. Mungkin kita boleh berkelah waktu lain bila tak hujan. Oh, tapi saya nak berkelah sekarang. Saya tahu. Mari, kita keluarkan semua benda dari Willy. Okey. Tika, Ya, sandwich kita, ya, minuman, ya, biskut ya, dan seluar. ya. Betul. Tengok, Flop. Ada perkelahan di dapur kita. Wow. Ya. Oh, betul. Ayo, Flop. Kita boleh berkelah di dapur kita sekarang. Baiklah. Nah, Bing. Ia rasa sangat-sangat sedap. Bagus untuk kamu, Bing Bunny. Hai,
Flop buatkan sandwich lobak dan kami keluarkan Willy untuk pergi berkelah. Kami masukkan tikar dan sandwich kami dan minuman dan biskut dan seluar. Dan kami berkata, ayo pergi berkelah. Tapi tiba-tiba hujan turun dan saya rasa sedih. Jadi kami keluarkan barang dari Willy. Dan sebaliknya, kami berkelah di dalam rumah. Sebab apa yang awak perlu untuk berkelah adalah tempat istimewa untuk makan di atas tikar. Adakan perkelahan adalah gaya Bing. Walaupun di dapur kita. Wih! Tengok! Oh. Wow! Woohoo! Itu baru. Ada gelongsor. Wow. Dan terowong. Dan jambatan. Woohoo! Woo! Ayo, Bing. Tunggu saya. Flop, boleh pegang Hopiti? Boleh. Ayo, Bing. Laluannya di sini. Tengok saya. Oh. Oh. Awak nampak saya, Flop? Ya, saya nampak kamu. Hopiti pun nampak kamu. Ayo, Bing. Bing. Oh, ia bergoyang. Awak nampak saya, Flop? Ya, kami nampak kamu. Pendo. Ayo, Bing. Ia bergoyang. Awak nampak saya, Flop? Iya, kamu tak apa-apa, Bing. Ya, saya tak apa-apa. Wow! Tengok gelongsor ni, Bing. Tengok saya. Dan saya pergi. Saya pula. Flop. Kenapa, Bing? Ia sangat tinggi. Kamu turun tak, Bing? Oh, ia terlalu tinggi. Saya tak suka. Baiklah, nak saya naik? Ya. Oh, boleh bawa Hopiti? Ya, kami akan naik. Gelongsor ini seronok. Cubalah, Bing. Dan saya pergi. Flop. Wah, kami di sini, Bing. Ia bergoyang-goyang, Flop. Ia memang bergoyang. Tengok saya. Saya datang ni. Hopiti. Jadi, kamu naik tangga, kemudian ke dalam terowong, Ya. kemudian tangga tali bergoyang dan tangga yang bergoyang. Jadi, yang seterusnya... Gelongsor. Tapi terlalu tinggi. Memang tinggi. Hai, Bing. Ini hebat. Bing, apa kata kita lihat Pendo buat sekali lagi supaya kita tahu macam mana nak buat nanti? Pendo, Ya. boleh tunjuk macam mana kamu buat? Jangan takut, Flop. Awak buat macam ni. Dan saya pergi. Ia nampak sangat seronok. Kamu rasa lebih baik kalau saya turun dulu? Nanti saya seorang. Jadi baiklah,
Apa kata Hoppity turun dulu? Okey. Ayuh, Bing. Hoppity turun dulu, Pendo. Saya sambut dia. Sedia, Hoppity? Ya. Tengok saya. Saya pergi. Ya. Hoppity. Wow, Hoppity. Dia suka. Betul tu. Giliran awak, Bing. Kamu boleh, Bing. Tengok saya, Flop. Dan saya pergi. Yeay! Ayo, Flop. Giliran awak. Baiklah. Dan saya pergi. Yeay! Awak nampak saya, Flop? Awak nampak? Ya, saya nampak. Bagus untuk kamu, Bing Bunny. Yeay! Ayo buat sekali lagi. Ayo, Bing. Saya dan Pendo jumpa benda baru di taman. Dan ada tempat panjat dan juga terowong dan jabatan bergoyang. Ia menyeronokkan. Dan ada gelongso yang sangat tinggi. Dan ia menakutkan. Jadi Pendo tunjuk aja dan Hoppity turun ke bawah dulu. Jika awak takut hendak buat sesuatu, awak boleh tengok orang lain buat dulu. Dan jika mereka suka, mungkin awak pun suka juga. Gelongso adalah gaya Bing. Ayo buat sekali lagi. Sula, ini saya. Dan saya. Bing. Dan Hoppity. Dan saya. Oh, hello. Hello. Hello, Amma. Hello, Sula. Jadi siapa yang kamu bawa, Pendo? Ini Bala-Balo. Dia sangat comel. Dia boleh bercakap? Oh, ya. Dia cakap dia suka awak. Mari, Pendo. Mari, Bing. Dan Hoppity. Wush! Bing, jangan takutkan Bala-Balo. Dia sangat kecil. Okey. Jom pergi. Mari, Bala-Balo. Mari, Hoppity. Fairy Hippo. Ada orang nak jumpa awak. Hoppity cakap, hello, Fairy Hippo. Hello, Hoppity. Dia cakap, dia suka sayap awak, Fairy Hippo. Bing. Maaf. Kita boleh adakan parti. Dan awak dijemput. Dan awak dijemput. Dia cakap baiklah. Lazat. Lazatnya. Awak perlu sediakan meja dulu untuk makanan. Awak duduk sini, Hoppity. Ini letak sana. Terima kasih. Boleh bagi saya pinggan? Nah, Pendo. Bing, awak tak boleh duduk sana. Saya duduk sini sebab Fairy Hippo perlu jaga Bala-Balo. Dia sangat kecil. Kek. Tunggu sebentar. Awak perlu minum secawan dulu. Minum, Hoppity. Sangat enak. Saya belum tuang air lagi. Ini untuk awak dan ni untuk awak dan juga untuk saya. Ia sangat lazat. Sangat lazat. Dan ni sepotong kek untuk Bala-Balo. Dia cakap terima kasih. Nom. Hoppity juga mahu kek. Ya, dia perlu duduk dengan sopan, Bing. Okey. Ini untuk awak, Hoppity. Terima kasih. Nom. Dan satu untuk saya. Nyam. Ini kek yang enak. Wush. Awak suka kek awak, Bala-Balo? Dia cakap ya. Dia nak tambah lagi.
lagi? Ya. Oh, ini untuk awak belu-belu. Hei, kenapa bola balu dapat 2 kek pula? Dia sangat lapar, Bing. Tengok. Tapi itu tak adil. Hopiti cuma dapat 1. Niau. Hei, Itu milik bola balu. hentikan. Itu bukan kek awak. Hopiti tidak lagi dijemput untuk datang parti saya. Hei, beri saya Hopiti. Dia bukan awak punya. Tidak. Hopiti terlalu nakal. Oh, Ama! Flo. Ama! Bing tolak saya. Sudah ambil Hopiti dan letaknya dalam kotak. Hopiti sangat nakal. Tapi awak beri semua kek kepada Oh, bola okey, balu. tunggu sebentar. Apa yang dah jadi, Pendo? Bing ambil kek lebih untuk Hopiti. Ya. Okey. Dan Sula cakap Hopiti nakal. Oh. Jadi, dia letak Hopiti dalam kotak. Kemudian, Bing tolak Sula. Oh, baik. Semua orang kadang-kala rasa marah. Tapi tolak tak membantu, Bing. Dan sama juga dengan mengambil mainan orang lain. Tapi Sekarang, apa kata kamu berdua minta maaf sama sendiri? saya tak bersalah. Saya pun sama. Baik. Mana kita boleh letak kemarahan ini semua? Mari. Kamu nampak awan-awan tu? Baik. Kamu pilih satu, Sula. Yang tu. Kamu juga, Bing? Okey. Yang tu. Okey. Sekarang tiup semua kemarahan kamu pada awan kamu. Cubalah. Kita tiup, ya? Bagus sekali. Bagus. Teruskannya. Saya nak tiup awal kecil itu. Idea yang bagus, Pendo. Bagus, ya. Baik. Keluar pun semua kemarahan kamu tu. Selamat tinggal kemarahan. Maaf sebab tolak awak, Sula. Hopiti pun sama. Maaf, Bing. Maaf, Hopiti. Bagus. Belu-belu cakap, jom sambung parti kita. Idea yang bagus. Ayo kita pergi. Kita pergi. Saya, Pendo dan Sula mengadakan parti mainan. Tapi bola balu dapat kek lebih dari Hopiti. Dan tu tak adil. Jadi, Hopiti ambil kek tu dan Sula berkata dia sangat nakal. Dan dia ambil Hopiti. Dan saya menjadi marah. Jadi, saya tolak Sula. Dan Sula pun marah dekat saya. Tapi Ama tunjuk pada kami cara untuk lepaskan kemarahan kami ke dalam awan. Kemudian, kami dah tak rasa marah lagi. Melepaskan perasaan marah adalah gaya, Bing. Jadi, sudah pakai baju tidur? Ya. Gosok gigi? Ya. Seterusnya? Berseronok lagi. Oh, macam mana dengan permainan selamat malam? Sebelum tidur, saya selalu main permainan tu. Saya tak main permainan selamat malam. Saya lakukan whoosh. Ya, aktiviti waktu tidur masing-masing berbeza. Kamu sepatutnya campur aktiviti waktu tidur ketika bermalam bersama. Jadi, kita boleh whoosh dan main permainan selamat malam. Oh, ya. Jadi apa permainan selamat malam? Biar saya tunjukkan. Pertama, awak perlukan tikus pari-pari pelangi. Tikus pari-pari pelangi pun datang untuk bermalam juga ke? Saya tak boleh tidur tanpa tikus pari-pari pelangi saya. Saya tak boleh tidur tanpa Hopiti. Boleh kita perkenalkan mereka? Hello, saya Wiley. Saya adalah ratu buat semua tikus pari-pari pelangi. Saya sayang mereka semua dengan sama rata. Tapi ni yang paling saya sayang. Saya Hopiti. Hello, saya Scarlett. Hello, saya Hopiti. Hello, saya Honey. Saya Hopiti. Saya Amber. Saya Pro. Dan saya Sky. Dan saya Fern. Saya Hopiti whoosh. Oh, tunggu dan lihat apa Amber boleh buat. Awak perlu tekan butang. Oh.
Siap kakak-kakaknya sebagai kejutan. Saya akan tunjuk bila kita dah diselimutkan. Adakah itu semuanya, Koko? Ya. Okey, sekarang masa untuk Vush. Tunggu sekejap. Kita belum main permainan selamat malam lagi. Tikus pari-pari pelangi perlu ucapkan selamat malam pada semua benda dalam bilik ni. Kenapa? Sebab ini adalah permainan selamat malam. Marilah. Okey. Selamat malamlah Cik Almari. Selamat malamlah, Cik Almari. Selamat malam Almari Pakaian. Selamat malam, Almari Pakaian. Selamat malam Langsir. Selamat malam, Langsir. Selamat malam mainan. Selamat malam lampu. Selamat malam tikar. Selamat malam buku. Iya. Selamat malam. Semua benda-benda yang lain. Okey, sekarang masa untuk Vush. Awak perlu buat ni. Hoppity Vush. Now. Hoppity Vush. Jadi, dah selesai permainan selamat malam? Ya. Dan kita sudah Vush? Ya. Yang seterusnya? Jadi Cuma waktu tidur. Boleh kita campurnya? Ya, campurnya. Idea yang bagus. Awak beri ciuman selamat malam pertama. Selamat malam, Koko. Terima kasih, Bing. Tapi bukan cium saya. Cium Hoppity dan tikus pari-pari pelangi. Selamat malam, Hoppity. Muah. Giliran awak. Selamat malam, Hoppity. Giliran awak, Flop. Selamat malam, Hoppity. Nah. Sekarang, kita cium tikus pari-pari pelangi. Selamat malam, Violet. Muah. Giliran awak pula, Bing. Selamat malam, Violet. Selamat malam, Scarlett. Muah. Selamat malam, Honey. Muah. Selamat malam, tikus pari-pari. Bing, kena ucap selamat malam pada setiap satu. Saya sudah ucapkan. Selamat malam semuanya. Boleh awak cerita untuk kami? Boleh. Boleh tak saya minum air sebelum waktu tidur dulu, Flop? Okey. Kamu berdua naik atas katil dan selesakan diri. Saya akan kembali bawa air. Tepi sikit, Bing. Saya tak cukup ruang. Kaki awak sejuk. Awak ada banyak ruang, Bing. Saya perlu buka lampu malam Auli saya. Kejap. Tutup lampu tu dulu. Saya nak tunjuk awak kuasa istimewa Amber. Tapi saya perlukan lampu malam Auli saya. Awak pasti suka. Nah, awak pegangnya. Okey, sedia? Ya. Tengok ni. Saya tak suka. Kenapa, Bing? Sangat gelap. Buka lampu tu. Tekan butang tu. Kenapa dalam ni sangat gelap? Koko buatnya jadi gelap. Dia memang perlu gelap. Kenapa ia perlu gelap, Flop? Ya. Saya nak lampu malam Auli saya. Koko, apa kata kita buat dua-dua? Tapi awak tak dapat tengok apa Amber boleh buat. Saya faham. Jika lampu ditutup, awak akan nampak lebih jelas. Boleh kita cuba, Bing? Okey. Tapi cuma sekejap saja. Okey. Dia cantik bercahaya. Tengok. Saya dah cakap awak pasti suka, Bing. Amber lampu malam saya. Auli lampu malam saya. Ia burung hantu. Flop, boleh kita hidupkan kedua-dua lampu malam kita? Boleh. Sekarang, siapa sudah sedia untuk cerita? Saya. Okey. Pada suatu hari, Hoppity Vush bertemu dengan tikus pari-pari bernama Amber. Hai. Koko datang untuk bermalam. Dah bawa banyak tikus pari-pari pelangi. Kami buat aktiviti waktu tidur saya seperti lakukan Vush dan aktiviti waktu tidur Koko. Tapi Koko buatnya jadi sangat gelap dan saya rasa takut. Kemudian, Amber si tikus pari-pari menyala dan kami hidupkan lampu malam kami bersama. Bila ada orang datang untuk bermalam, mungkin mereka buat aktiviti waktu malam berbeza. Awak patut campur aktiviti waktu malam awak. Bermalam adalah gaya Bing. Awak juga boleh hidupkan lampu malam awak.
Boleh saya bantu, Flop? Boleh. Saya ada tugas untuk kamu. Kita perlu pergi buang sampah. Okey, Flop. Saya pembantu yang bagus. Betul. Kamu tak apa-apa, Bing? Ya. Oh, tadi hujan. Pakai kasut kamu, Bing. Hello, kasut. Saya ada tugas untuk awak. Hello. Awak perlu keluar supaya kaki saya tak basah. Betul. Jika kamu pakai, kaki kamu akan selesa. Sedia, Bing? Ya. Sedia. Mari. Tunggu sekejap, ya. Okey, Bing. Sekarang kamu boleh masukkan sampah tu. Busuk dan jijik. Ya, kadang-kadang sampah memang jijik. Sekarang tutup penutupnya. Flop, awak belum masukkan sampah awak lagi. Tapi ini bukan untuk dibuang, Bing. Ini untuk kitar semula. Kitar semula tu apa? Ada setengah benda yang tak perlu dibuang. Ia ada tugas yang lain. Seperti botol ni. Oh, ia sudah renyuk. Yap, tapi ia boleh dijadikan benda plastik yang lain seperti cawan. Oh, seperti cawan penguin saya? Ya, seperti itu. Oh, botol yang bijak. Betul. Yang ini akan jadi apa, Flop? Mungkin sebuah baldi Oh. atau berus tandas. Awak mungkin jadi berus tandas. Ya, barang-barang yang bernasib baik. Mari. Kita perlu masuk ke Flop. Kasut saya suka di sini. Splash, 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 splash. Okey, Bing. Kasut saya nak ke arah sana. Baiklah. Oh, tu apa, Flop? Jom kita pergi lihat. Ayuh, kasut. Jom kita pergi tengok. Splish, splish, splish. Siput. Flop, itu siput. Oh, siput yang buat kesan tu. Cakap hello pada siput, kasut. Hello. Hello. Flop, kenapa ada banyak siput? Oh, bila basah, siput suka. Dan bunga-bunga? Bunga pun suka bila basah? Oh, ya. Bunga suka bila basah, Bing. Seperti kasut saya. Kasut saya suka bila basah. Splish, splash, splish, splash. Kasut saya suka bila splish, splash. Oh, kasut. Ayo kita buat percikan yang besar. Splish, splash. Oh, Flop. Bing. Kaki saya basah. Oh, biar saya lihat. Perlu tarik lebih kuat, Flop. Oh, wah. Ya, ia agak basah. Nampak? Rupanya air masuk di situ. Kasut, di dalam awak tak sepatutnya basah. Boleh awak baikinya, Flop? Rasanya saya tak boleh. Mungkin dah masanya untuk kasut yang baru, Bing. Tapi saya sayang kasut saya, Flop. Saya tak nak awak buang kasut saya. Tong sampah berbau busuk dan jijik. Kasut saya tak akan suka. Okey. Boleh saya simpannya? Ya, kita tak akan buangnya. Mungkin ia boleh dapat tugas yang baru. Tugas baru seperti apa? Saya tak tahu. Ayuh kita pergi lihat apa dia. Okey. Oh, jom kita buka stokin yang basah tu, Bing. Lebih bagus. Terima kasih, Bing. Saya rasa selesa, Flop. Splish, Hop. splish, splish, Hop. splish. Hop. Hop. Siput. Saya dapatkan awak rumah baru. Aha.
Masuk dalam, siput. Ya, saya rasa siput suka rumah cengkerangnya. Tengok. Oh. Ia muat. Ya, betul. Itu tugas yang baik untuk kasut. Oh, ia nampak cantik, Pink. Kamu kitar semula Welly kamu menjadi pasu kasut. Pasu kasut. Sekarang awak dikitar semula. Saya jumpa tugas baru untuk kasut, Flop. Bagus untuk kamu, Bing Bunny. Dan bagus untuk awak, Welly. Saya bantu Flop buang sampah. Dan kami juga mengitar semula. Kemudian, saya pakai kasut di tempat basah. Di bahagian luar, ia suka dibasahi. Tapi ia keringkan kaki saya di bahagian dalam. Kemudian, kasut saya berlubang di bahagian tepi. Dan itu tak elok. Tapi saya tak mahu buangnya di tong sampah. Sebab kasut saya tak akan suka. Saya masukkan bunga di dalamnya. Jadi, ia dikitar semula. Dan itu lebih bagus. Sebab sekarang ia menjadi pasu kasut. Kitar semula adalah gaya Bing. Awak suka tugas baru awak, kasut?